Kehidupan student universiti memang tak pernah sunyi. Siang sibuk dengan kelas, malam pula sibuk siapkan assignment. Dalam setiap blok asrama, mesti ada cerita yang jadi bahan mulut ke mulut. Cerita yang pada mulanya dianggap gurauan, sampailah satu malam semua orang mula percaya. Di kolej kami ada satu tempat yang cukup terkenal, iaitu Blok A Pintu 3. Tempat yang menyimpan satu kejadian yang sampai sekarang masih menghantui pelajar kolej. Kita pergi kafe, ada makanan free. Kau ni dari tadi fikir makan je. Mana ada student tolak makanan free? Malam itu, kolej masih meriah dengan program Malam Mesra Mahasiswa. Walaupun jam hampir menunjukkan pukul 12 malam, namun masih ramai pelajar berkumpul di sekitar blok. Tapi jauh di hujung koridor blok A, ada sesuatu yang mula menarik perhatian kami. Korang dengar tak bilik hujung tu macam ada orang gaduh? Seriuslah gaduh. Alah, biasalah tu. Rumit. Pada mulanya, mereka anggap itu cuma pergaduhan biasa antara pelajar. Namun, beberapa saat kemudian, suasana tiba-tiba berubah sunyi. Sunyi yang terlalu pelik, seolah-olah seluruh koridor sedang memerhatikan sesuatu. Weh, Kenapa? budak tadi tu okey ke tak? Jangan dekat. Weh, dia kenapa? Jangan dekat dengan aku! Seorang pelajar perempuan tiba-tiba memandang tepat ke arah luar tingkap. Mukanya pucat, matanya terbeliak ketakutan. Tangannya menggigil sambil menunjuk ke arah pokok besar berhampiran pejabat pengurusan blok. Dah kenapa? Kau nak keluar? Keluarlah. Keluar. Tu, kat luar tu, banyak lagi yang tunggu. Pelajar itu mula merangkak perlahan-lahan keluar dari bilik. Cara dia bergerak langsung terubah seperti orang yang sedang ketakutan melihat sesuatu yang orang lain tak nampak. Korang dengar tak tu? Dan sejak malam itu, cerita tentang Pintu 3 mula tersebar ke seluruh kolej. Seminggu berlalu, ramai mula melupakan kejadian malam itu. Ada yang kata cuma histeria, ada yang kata pelajar itu terlalu tertekan dan seperti biasa, kehidupan kolej kembali normal. Koma ni. Awak tengok dah macam budak sekolah main hujan malam-malam. Sekali-sekala release stress. Kau join je lah. Awak datang ni sebab bosan. Awak ni bukannya siap lagi pun assignment. Esok kalau demam jangan mengadu Selepas bermain hujan, Isha, Mira dan Aisyah masuk semula ke dom untuk membersihkan diri. Malam semakin lewat, masing-masing mula menyiapkan assignment dan ketika itulah Mira tiba-tiba bersuara. Tengok kat pokok sana tu. Kenapa? Ada apa? Macam ada orang berdiri lah. Koma janganlah main-main. Dia pandang sini ke? Aku tak sedap hatilah. Semua mata perlahan-lahan memandang ke arah pokok yang sama. Pokok besar di sebelah pejabat pengurusan blok. Pokok yang pernah ditunjuk oleh pelajar perempuan minggu lepas. Kejap. Awak zoom guna kamera phone awak. Weh, benda apa ni? Kenapa dia macam tengok kita? Janganlah, dah pukul 12 malam ni. Benda ni macam pocong je. Serius lah. Takut. Dalam tu, abaikan je lah. Walaupun cuba berlagak tenang, masing-masing mula rasa takut. Malam itu mereka cepat-cepat berkemas untuk tidur. Namun rasa diperhatikan masih belum hilang. Seolah-olah ada mata yang sedang memandang tepat ke arah tingkap dom mereka. Jam 4 pagi, waktu di mana seluruh blok biasanya sunyi. Tiada suara pelajar, tiada bunyi langkah, hanya bunyi kipas lama dan angin subuh yang perlahan. Namun pagi itu, suasana terasa lain. Apa benda pula tu? Langkah itu perlahan berjalan di hadapan bilik mereka seolah-olah seseorang sedang mencari sesuatu. Siapa tu? Jantung Fisha mula berdegup laju. Seluruh bilik menjadi senyap. Tiada siapa yang berani bergerak. Janganlah main-main. Syah. Kau ke tu? Kau dengar juga ke? Aku dengar. Jangan takutkan aku Ada orang dekat luar. Namun apabila mereka memberanikan diri melihat ke arah tingkap,
Koridor itu kosong, tiada sesiapa. Cuma bunyi angin dan ketukan perlahan yang masih belum berhenti. Esok paginya, tak ada siapa berani membuka cerita tentang malam tu. Masing-masing memilih untuk diam, seolah-olah takut sesuatu akan datang semula jika nama itu disebut. Tapi, sejak kejadian tersebut, tingkap blok A pintu 3 sentiasa ditutup sebelum tidur. Sebab kadang-kadang bila malam terlalu sunyi, masih ada bunyi ketukan dari luar koridor, menunggu seseorang membuka tingkap.